Baik. Shadow Strike! Episod 23, Membongkar Topeng. Hai. Kita boleh mulakan sekarang. Bagus. Saya satu kumpulan dengan Irfan dan Sam. Harry dan Mika satu kumpulan. Jom kita berpecah untuk cari lelaki bertopeng tu. Ryan tinggal sini. Bantu Profesor kesan petunjuk lelaki bertopeng tu. Hehe, jangan risau. Kami ke Spin Avenue untuk cari petunjuk kat sana. Betul. Kita mungkin akan jumpa sesuatu yang tak dijangka. Kami masih tak ada lokasi tetap. Tapi kami boleh pergi ke tempat ramai orang untuk cari petunjuk. Ini idea yang bagus. Saya dah biasa dengan tempat yang sesak. Jom pergi. Jom kita pergi juga. Kami pergi dulu. Ryan, lelaki bertopeng ni memang sangat licik. Profesor dah lama jejaknya tapi masih tak ada khabar berita. Jangan risaulah. Saya percaya Profesor akan ada penyelesaiannya. Tempat yang selalu lelaki bertopeng tu muncul ialah di kedai jam di Spin Avenue. Ramai yang datang ke sana semata-mata nak cari dia. Saya dah pun semak semua rekod sewa kedai tu, tapi tak jumpa sebarang petunjuk yang berguna. Lelaki bertopeng tu memang hebat. Boleh kita siasat dari juara-juara Spin Avenue? Ya, kita boleh mencubanya. Profesor, tak ada sebarang petunjuk ke? Ada email barulah. Tapi masih tanpa nama. Itu alamat lelaki bertopeng tu. Betul ke? Betul. Ini adalah satu berita yang sangat baik. Saya akan pergi ke sana sekarang. Ryan, tunggu dulu. Skop pencarian kita dah merebak ke kawasan sekitar Spin Avenue. Tapi masih tak ada sebarang petunjuk lagi. Atau kita ni dah salah arah ke? Itu bukan tujuan utama kita. Saya cuma nak datang dan pastikannya sekali lagi. Jadi, sekarang ni kita nak pergi ke mana? Macam mana kalau kita tanya orang ada tak apa-apa yang baru dekat kawasan ni? Profesor telefon. Hello? Baiklah. Saya faham. Kami akan pergi sekarang. Ada berita. Profesor akan hantar lokasi dan kita pergi ke sana untuk cari lelaki bertopeng tu. Baguslah tu. Jom kita pergi. Kalau kita cari tanpa tujuan macam ni, saya rasa ia bukan idea yang bagus. Saya dah tanya orang. Mereka pernah nampak lelaki bertopeng tu sekitar sini. Maknanya, kita ni bukanlah mencari tanpa arah. Irfan, belum tentu lelaki tu akan datang ke sini hari ni. Jadi berbaloi ke cari sampai macam ni? Itu awak jangan risaulah. Kalau lelaki bertopeng tu pernah muncul, kita mesti jumpa. Cuma kena tunggu masa je. Kita cuma akan bergantung pada nasib. Jom kita sambung cari balik. Betul cakap Irfan tu. Hei! Awak tak dapat carinya dengan mudah sebab ketinggian awak. Pemerhatian dah tamat. Tak ada sasaran yang mencurigakan. Hei! Jom teruskan cari dekat tempat lain. Awak ada dapat berita dari Ryan dan yang lain-lain ke? Hello, Profesor. Ada apa-apa berita? Ya, baiklah. Kami akan pergi ke sana sekarang. Profesor cakap dia dah jumpa alamat lelaki tu. Dia akan hantar lokasinya ke telefon saya. Jom kita pergi sana sekarang. Jom pergi sekarang. Lokasi dah dihantar ke telefon kamu dan mereka semua. Jadi sekarang ni mereka semua sedang menuju ke arah sana. Saya akan pergi sekarang. Selamat tinggal, Profesor. Mana Ryan ni? Saya harap dia boleh datang sini secepat mungkin. Jojo! Kenapa awak sanggup buat macam tu, ha? Awak nak tahu tak, Jojo? Disebabkan oleh awak lah. Salah besar timbul dalam pertandingan Speed Fighter. Awak akan rosakkan pertandingan Speed Fighter. Atau
Awak memang tak peduli langsung pun tentang tu. Ya. Disebabkan awak tak nak jawab pertanyaan saya, jom kita gunakan Spin Fighter untuk berbincang. Jomlah! Awak tu bukannya lawan saya. Cuma dengan menguatkan Spin Fighter, awak ada kemampuan untuk melawan saya. Tak! Kali ini saya tak akan bergantung pada tenaga luar. Saya nak berlawan secara terbuka, menggunakan kebolehan yang ada pada diri saya. Saya cabar awak dengan menggunakan gaya saya sendiri. Bukan dengan gunakan bayang-bayang awak tu lagi. Baiklah. Kalau macam tu, tunjukkan kekuatan sebenar awak. Bertarung dan cuba kalahkan saya. Marilah, kita mulakannya. Spin Fighter, dilancarkan! Spin Fighter dilancarkan. Night Surge. Stealth Claw. Enigma Spinner! Night Surge. Hapuskan dia. Saya dah cakap. Tanpa alat penguat memang tak mungkinlah Spin Fighter awak boleh kalahkan saya dengan mudah. Saya masih ada peluang lagi. Mari sini! Spin Fighter, dilancarkan! Spin Fighter dilancarkan. Ingat Night Surge, jangan ada rasa kesian. Saya memang tak sabar nak buat ni. Ya. 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 Profesor dah terima email daripada saya. Jadi Ryan dan kawan-kawannya mesti akan jumpa tempatnya nanti. Boleh ke Fahmi menang kali ni? Ya. Serang dia sekarang. Baik. Enigma Spinner! Ya. Enigma Spinner, ini peluangnya! Baik. Shadow Power! Night Surge. Hah? Dia menahannya dengan begitu mudah? Kekuatan awak memang dah banyak meningkat, tapi dengan tahap kekuatan awak ada sekarang ni, susah untuk awak kalahkan saya. Night Surge. Stealth Claw. Enigma Spinner, bertahan! Ya. Saya takkan putus asa macam tu je. Fahmi, mari gunakan serangan baru tu. Serangan baru? Awak masih tak faham ke Enigma Tak, Spinner? saya rasa ianya akan berkesan kali ni. Baik, mari gunakan serangan baru. Ya. Apalah saya.
Shadow Strike! Bagus tu! Hati-hati! Tak sangka dia berjaya mengelak. Permainan dah pun tamat. Dua berbalas kosong. Awak dah pun kalah. Ya, saya dah kalah. Tapi saya rasa gembira. Sebab saya lawan dengan cara saya. Dan semua kekuatan yang saya ada. Walaupun saya kalah, saya tetap rasa gembira. Saya dah keluar dari bayangan idola saya. Dan menjadi diri saya yang sebenar. Selamat tinggal, idola.